Salam sejahtera. Nama diberi Kashina Arisha Anabrai. Saya merupakan anak didik Sekolah Kebangsaan SK Ridan yang terletak di daerah Lubuk Hantu. Nama kos sekolah saya adalah YBB 2303. Pada masa lapang, saya amat gemar memanfaatkan masa saya dengan membaca buku. Hari ini saya ingin menceritakan sebuah buku yang amat menarik dan banyak pengajarannya, iaitu Jangan Kita Menilai Orang Lain. Buku ini ditulis oleh S. Subramaniam dan diterbitkan oleh Aneka Publication. Seperti yang kita tahu, dalam kehidupan kita, setiap hari kita mesti berjumpa dengan pelbagai jenis orang. Namun, adakah kita bersikap adil dalam menilai mereka? Kadang-kadang kita cepat membuat anaian hanya berdasarkan dari luaran mereka. Buku ini disampaikan dalam bentuk cerita bergambar yang penuh warna-warni yang menjadikannya lebih menarik untuk dibaca oleh kanak-kanak. Watak-watak dalam buku ini menggambarkan pelbagai perwatakan manusia dalam kehidupan seharian. Ada yang pendiam, ada yang ceria, ada yang miskin, ada yang kaya. Dan mereka mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Melalui cerita yang disampaikan, buku ini mengajarkan bahawa kita tidak boleh membuat kesimpulan tentang seseorang hanya berdasarkan rupa, pakaian dan status mereka. Contohnya, seseorang yang kelihatan garang tetapi mungkin dia bersikap baik dalam hatinya. Begitu juga orang yang pendiam, mungkin dia juga sebenarnya orang yang bijak dan penuh idea. Nilai murni yang ada dalam buku ini adalah hormat menghormati. Janganlah menilai seseorang dari luaran wajah mereka. Kedua, empati dan kasih sayang. Kita perlulah menghormati seseorang tanpa sebarang anaian. Kelebihan dalam buku ini adalah kesatu, bahasa yang mudah difahami. Ia sesuai untuk semua peringkat umur. Kedua, ilustrasi yang menarik, membantu memahami cerita dengan lebih mudah. Buku ini banyak kelebihannya. Bukan sahaja untuk kanak-kanak, tetapi ia juga dapat dibaca oleh ibu bapa, guru dan sesiapa sahaja yang ingin mendidik generasi muda untuk bersikap adil dan bersikap baik terhadap sesiapa pun. Sekian sahaja bicara buku saya pada hari ini. Semoga bicara saya dapat mendapat manfaat bagi semua orang. Sekian, terima kasih.